Hari ni tak jadi nak naik Bukit Laruk ha. Tak tu yang nampak untuk melambai-lambai. Siapa hangat hati sikit. Tengok ni ha, pokok moringa ni ha. Yang duk tanam kita nak makan daun, nak makan pucuk dia. Kena serbu dekat kera dulu. Mentang lain Malaysia Taipei dekat tu je. Kalau sains serata pun dekat tu je. Kera kat sini memang cerdik, memang brilian lah. Memang super pandai. Mereka tahu ini ialah pokok superfood. Yang kita je ramai lagi tak tahu. Pokok moringa ni mengikut kajian dia ada banyak khasiat. Kaya kalsium, zat besi, vitamin C. Kalah sayur kat mall tu. Jadi saya tanam ni pasal nak dapatkan khasiat tu lah. Nak bagi orang kata apa, sayur yang senang didapati, murah, tapi khasiat dia memang power. Tengok macam mana? Share rezeki dengan kera lah dia kata. Kawasan mereka kan. Terimalah takdir. Macam mana? Ke ada siapa-siapa ada tip macam mana nak halau ke siapa menyakiti depan. Komen sikit kat bawah. Jom, satu pokok moringa ni hidup dengan lebih subur, lebih meriah. Okey. Saya nak hasilkan teh moringa pula lepas ni, boleh minum petang-petang yang lebih bagus. Ada tip tak untuk halau ke? Komen kat bawah. Terima kasih.